Okey, selamat pagi. Ni nak cari pokok belimbing pasir. Orang cakap ada kat kawasan tempat berpasir-pasir. Okey, jom kita tengok kat mana ada pokok belimbing pasir. Orang cakap banyak kegunaannya. Okey, jom kita cari pokok belimbing pasir. Orang cakap ada kat kawasan pasir-pasir. Ni sahabat, kita jumpa pokok. Sebelum tu, tengok video ni sampai habis. Banyak kegunaan je sahabat pokok belimbing pasir ni. Boleh merawat kencing manis, darah tinggi, menurunkan tekanan darah ni. Pokok buah dia rasa masam-masam, bunga. Kita panggil pokok belimbing pasir. Dan ada juga orang panggil belimbing tanah. Pokok pun kecil, buah pun kecil. Rupanya pokok ni banyak khasiatnya. Ramai orang tak tahu. Dia duduk kat kawasan-kawasan yang ada tanah-tanah yang berpasir. Banyak khasiat dia lagi ni. Yang saya tahulah untuk darah tinggi, kencing manis, gauk. Kalau kita demam ke apa, kita ramas daun ni dengan air, kita lumur kat badan.